Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muslim. Nombor metrik C22B0657. Saya telah menjalankan program latihan pelajar dalam Enterprise ataupun CF di sebuah kedai runcit yang terletak di PT 1798 Taman Pinggiran Universiti, Kampung Baru Hujung Repek 16310 Bacok, Kelantan. Kedai ini bernama Atira Co-op Mart. Sedikit latar belakang mengenai Atira Co-op Mart ialah kedai runcit ini didirikan di bawah koperasi Atira Group. Atira Co-op Mart ditubuhkan pada November 2021 dan beroperasi sehingga sekarang. Nama Atira ini diambil berdasarkan nama anak salah seorang pemegang saham di dalam Atira Group, iaitu namanya Nur Atira. Kedai ini berfungsi sebagai pusat perniagaan barangan runcit dan menawarkan pelbagai barangan asas, makanan kering, minuman serta keperluan harian. Selain itu, Atira Co-op Mart juga menyediakan beberapa perkhidmatan seperti mesin ATM, mesin jualan layan diri dan juga perkhidmatan print dan photostat. Sedikit tambahan, koperasi Atira Group juga memiliki beberapa perniagaan lain. Salah satunya ialah perniagaan stesen minyak yang terletak di Kandis, iaitu Petron Kandis. Sepanjang menjalankan tempoh latihan di Atira Co-op Mart, saya telah mempelajari pelbagai kemahiran dan pengetahuan khususnya mengenai perniagaan kedai runcit. Antaranya ialah cara menyusun stok barang yang sistematik di dalam rak jualan. Barang-barang akan disusun mengikut tempoh, iaitu barang-barang yang baru akan diletakkan di belakang dan barang-barang yang lama akan diletakkan di hadapan. Selain itu, saya juga telah belajar untuk berkomunikasi dengan pelanggan, terutamanya ketika berada di kaunter pembayaran. Tugasan sebagai jururawat juga telah memberi pengalaman untuk melaksanakannya dengan penuh bertanggungjawab dan juga amanah. Sepanjang menjalankan latihan ini juga, saya telah berpeluang untuk bekerja di dalam satu pasukan yang saling bantu-membantu dan bekerjasama dalam melaksanakan setiap tugasan. Setiap pekerja memainkan peranan yang penting untuk memastikan operasi kedai berjalan dalam keadaan yang lancar, sama ada dalam tugas penyusunan stok, pembersihan, melayan pelanggan atau pengurusan stor. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Puan Nurul Nur Syafiqah, ataupun lebih besar dikenali sebagai Kak Aika, yang merangkap sebagai penyelia siap kami. Beliau juga merupakan supervisor untuk Atira Co-op Mart ini dan telah mula bertugas sejak kali pertama Atira Co-op Mart ini dibuka, iaitu November 2021. Beliau juga lah yang banyak memberi tunjuk ajar kepada kami mengenai tata cara perniagaan kedai runcit ini dijalankan, susun barang, mengira stok, mengemas dan sebagainya. Sekian, terima kasih.